Okay guys, selamat datang dalam channel Marif K. So hari ni aku akan main game Minecraft Survival musim ke-6 episod 4 ya guys. Okay guys, macam yang korang tahu. Okay, aku akan tunjukkan korang tentang ni. Ini ya, aku sudah upgrade semua power ni. Aku sudah tak upgrade, aku memusatkan semua. Okay, jika aku kenapa aku upgrade ni sebab aku sudah buat upgrade. Pertama, aku membuat kandang. Aku membuat toilet. Ini adalah toilet, nanti korang lagi tak ada. Ni aku akan letak semua binatang. Binatang apa okey. Ini adalah tempat axolot bukan axolot je tapi kawasan reptil. Skeleton ni reptilia. Reptilia. Okey. Tapi yang lebih penting aku tak kecil lagi. Wah, ada zombie. Ini lah zombie yang naik. Ada zombie yang ada zombie semalam. Aduh, cepat. Lah zombie. Betul aku dengan zombie ni. Okey. So, surat tu selama ni nak aku itu tapi aku tersedia. Orang nak dimakan dia aku letak lah. Aku bukakannya dia aku letak. Aku buat aquarium lah. Bukan aquarium tapi aku tak buat kaca. Ada sampah. Ini sampah. Aku ambil dulu jap kacanya. Kacanya aku letak sini kot. Tak ada pun. Oh, alamak kata pula. Okey, satu lagi. Kotak ni aku ada 4 ni. 4 ni jadi ada armadillo, alay, bucket, tripod dan juga 2. Ada 2 berudu Ini semua binatang. Ini semua telur binatang dengan berudu aku dah beli. Aku gunakan apa Sekejap, aku menggunakan mana Alah, tak ada pula. Alamak aku tak ada phone. Aku pakai phone ni. Pakai kompas. Tapi kompas aku tinggal di rumah pula. Aku tak nak bawa kompas. Okey, mana kita tadi? Okey, sekejap. Aku kasih lampu lah supaya nanti kat sana gelap lah. Okey, mana kaca? Ni dia kaca. Dan aku akan letak ke situ. Dan axolot itu ada dalam aquarium tu rupanya. Jadi nanti aku akan ambil. Oish, tak nampak pula. Aku tak bawa jalan ni. Kenapa? Ini buat aku full ilusi tau. Buat aku ilusi tau. Okay guys, aku punya idea. Apa kata aku akan letak kaca ni dekat atas. Tapi kita tak tahu nak letak ke tak. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena fikir dulu. Ini ada kenapa ada skeleton kat sini? Sakit lah. Ya betul aku. Dan kita buat bone meal lagi. Yang binatang tu nak ambil sekarang ke? Tak perlu Jadi nanti aku ini binatang dalam sangkar ni aku akan letak nanti Nanti aku transfer Dan apa yang penting counter tiket tu aku tak tahu nak buat macam mana. Sebab apa aku tak tahu nak buat counter tiket. Aduh, aku ni dah lama hidup dekat Minecraft ni.
Okey. Aku mau buat adik ikan. Okey. Tak apa dalam tangki. Okey, aku nak bawa mata labah-labah kerana dalam kotak tu ada armadillo. Jadi nanti aku akan bagi armadillo makan mata labah-labah ni. Okey, tiket. Okey. Okey, kita ambil. Aku nak ambil extra dulu dan ikan tu aku akan ambil nanti. Aku akan ambil nanti. Ambil extra ni dulu guys. Sabar extra, jangan bergerak. Okey, satu lagi aku tak pergi. Aku akan pergi ke tanci tu guys, ke kawasan tu. Lunch cafe untuk aku mengambil tu Okey, jadi begini. Alamak, nanti diorang bebas. Aku tak bawa pintu alamak, tak lah. Aku asyik pakai pintu buruk tu. Pintu buruk macam ni Aku nak pakai pintu terbaga pula. Pintu terbaga. Mana alamak, aku tak letak ni rupanya. Sebentar. Pintu. Okey, pintu tu tak ada lagi guys. Okey, kita pakai ni je lah. Bentar Masih baik aku bawa banyak sekali kayu. Alamak, aku buat lebih pula 6. Tak apalah 6. Nanti ada kandang ke apa ke, nanti aku buat lagi. Dan ni ada 40 ekar zoo ini telah dibuka. Nanti aku takkan zoo, kalau zoo ni tak siap, aku takkan zoo ni takkan buka selama-lamanya. Okey, mana Axolot tu pergi? Axolot, alamak, Axolot mana? Axolot aku hilang. Loh, Axolot ku keluar sepertinya. Keluar ni. Aku dah kata dah. Alamak, aduh, beg aku penuh. Kenapa lah beg aku ni asyik penuh? Bentar. Aku pergi ambil dulu. Ini bukan main. Okey guys. Sabar. Ni Axolotnya. Okey, kita ambil. Dah lah, aku tak ada bola. Dah lah, aku tak ada guna nak tangkap binatang. Nak tangkap apa? Takkan nak pakai tali. Tali besar nak bawa. Okey guys. Sudah. Okey, next reptilia. Okey, ni slide. Aduh, tak. Okey, kita akan bawa. Aku akan keluar dengan beg ni dulu dan aku akan keluarkannya. Kita bawa berudu dulu. Kerana dia ada 2 bucket. Okey, kita ada bucket of the pot dan kita akan letak dalam. Okey, tapi kita kena tengok dulu. Axolot makan berudu tak? Korang semua mesti nanti tahu kan. Nanti korang semua akan tahu. Kita tengok dulu. Axolot. Alamak, dia makan guys. No, dia makan. Tidak. Axolot makan berudu guys. Jadi aku akan letak axolot je. Aku tak sangka lah dia orang makan berudu. Dan berudu satu lagi sudah mati guys. Jadi alamak, aku lupa nak letak dalam aquarium ni. Nanti aku transfer lagi. Kesian sorang-sorang dia. Tak apalah sorang-sorang. Ni kerang ni tak habis ni. Tak habis berpusing. Jadi kita letak dalam tangki dulu kejap. Okay, next. Okay, sabar. Sebelum aku menangkap ikan, aku kena letak binatang yang aku tak letak lagi ni guys. Okay, so jadi kita mulai dari armadillo dulu sebab armadillo ni baru update dalam dunia ni tau. Okay, sini. Okay, takutlah. Yalah, armadillo ni terancam takut. Kita kasih ni makan dulu. Hello, nak makan apa? Susah nak bagi makan tau si armadillo ni. Cuba kita pergi jauh-jauh. Alamak, patutlah armadillo takut. Itu zombie ni lah punca ni. Tengok zombie. Diorang takut. Armadillo takut dengan raksasa. Okey, jadi kita kasih makan dulu. Jangan risau. Kita akan pindahkan dia dulu di sini.
Bawa ke tengah je lah. Masuk dalam. Nak masuk pun. Inilah punca ni. Ayo ke sini. Jangan masuk. Masuk. Okey, dia sudah masuk. Jadi dia orang tak kena takut. Makanan. Okey, dan nanti satu lagi binatang tu aku akan letak ke tengah lagi Okey, Alay sudah tu guys. Jadi kita nak kasih dia apa? Golden apple. Nah, golden apple. Korang tengok apa jadi pada Alay. Aku akan bagi dia ni jap. Korang tengok dan apple tu dia dipelangkan balik. Korang tengok ni Aku lempar semua apple. Aku bagi apple ni dekat Alay dan Alay ambil. Wow, banyak. Ada banyak sekali golden apple. Kalau barang tu semua terjatuh kau. Tadi, terima kasihlah Alay. Dan to next plan aku nak letak Vex sekali kerana Vex ni sama macam Alay. Okey, ikan pula guys. Very recording ku ambil masa agak lama. Okey, aku pergi ambil ikan dulu. Let's go. Jom kita ambil ikan. Let's go. Okey guys, aku sudah balik guys. Dan aku jumpa 3 ekor ikan. Iaitu ikan sama. Satu hujung. Itu je jangan cakap apa lagi. Lagi balik. Okey, jom kita taruh ikan di dalam ni Let's go. Ikan ni aku aquarium. Dan kata itu pula aku akan bawa dia nanti guys. Sekarang saya kalau tunggulah dulu ni buka kata ada. Bawa dia ke dalam dia. Okey. Okey lah guys. Apa saja cakap itu saja untuk hari ini. Itu saja. Aku letakkan aku semua bintang saya upgrade kan. Jadi aku rasa sampai sini untuk hari ini. Jadi kalau aku nak makan video ni jangan lupa like dan subscribe dan kalau jadi apa tajuk aku nak letak dalam episod 4 ni korang komen kat bawah nanti buat ke video nanti masuk video dah siap aku dah begitu. Korang semua komen episod tajuk ni episod apa. Okey, sampai sejumpa lagi. Okey, bye.